Siang guys, dah lama ni. Lucut tu. Oh dah. Oh dia tekan. Padu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan aku naik ikan ni. Besar sangat ni. Dah higit dah aku nampak. Air kena. Wih. Bismillah, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Bagi guys yang sudi singgah ke channel ni, bagi yang baru singgah jangan lupa untuk tekan button subscribe. Okay, pagi ni aku dekat area Pulau Upih. Yang tahu tu tahu kat mana kan, kat Teluk Upih ni. Turun kat sini, masih lagi di dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Semalam aku dapat kerapu yang besar sebaik 2 kilo lebih. Hari ni aku turun belah sini. Nak turun sebelah sana sebelah bukan apa, jauh nak pergi. Jadi kalau korang nak dapatkan Rivik, model aku naik ni model Rivik Trooper. Model Rivik Trooper 330. Tengok luasan. Naik seorang memang selesa lah. Naik 2 orang pun boleh. Boleh juga, tak adalah sempit sangat, tak sangat. Kalau korang nak dapatkannya, korang boleh hubungi kedai kayak Melaka. Okey, nombor aku dah sediakan. Kalau korang nak tanya aku direct, nak PM aku pun boleh juga. Tapi kalau korang nak beli, korang berminat nak beli, korang jangan lupa sebut nama Koi. Nanti korang akan dapat ada satu diskaun. Yang tu yang best. Dapat diskaun, beli dapat diskaun. Harga daripada asal lah. Nanti pandailah kedai kayak Melaka akan bagi harga dah. Jadi aku tak tahu nak cakap apa lagi kan. Kali ni aku nak terus pergi keluar, pergi spot yang sebelum ni aku dah main. Lepas tu dalam masa yang sama explore spot baru lah. Minta lah cuaca baik lah hari ni. Tengok dalam windy, dalam forecast apa semua, cuaca okey, insyaAllah. Minta lah, tak ada apa-apa hari ni. Moga-moga dilindungi dan selamat perjalanan. Okay, teruskan menonton. Let's go, jom pergi. Jangan lupa subscribe channel ni, jangan lupa guys, dah sampai. Kita try main jig berat sikit. Main jig 40 gram. Kita singgah hook dulu tempat ni banyak sangkut. Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Tolak ke sana. Harus masih laju lagi.
Oh, lucut. Ada ambil ni. Alamak. Sangkut. Tadi ada ambil ni. Siang guys, dah lama ni. Lucut tu. Oh, dah. Oh, dia tekan. Padu guys. Padu ni. Allah. Dia tak nak. Padu guys, pagi dah kena. Deret aku terus. Padu sangat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan aku naik ikan ni. Besar sangat ni. Deret IB aku nampak. IB kena. Tadi ringan je rasa. Jangan habis. Jangan habis tali dah. Tak boleh. Tak boleh pam. 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 Mana drop awak? Kalah oi. Okey. Dia kalah. Dia kuat weh, kena tarik. IB aku ikut dia. Okey. Allahu Akbar. Pagi-pagi dah kena ikan besar eh. Aku pakai SP Raptor SP Raptor. Nasib baik aku pakai tali kasar ni. Tapi dia kuat lagi. Allahu Akbar. Kuat lagi kau eh. Lepas tu single hook pula tu. Aku pakai single hook. Aduh. Allah. Lengok tangan aku. Rod ni hari tu dengan reel ni tu kenaikkan boron 5 kilo lebih. Allah. Lengok tangan weh. Tahu lagi. Kenapa ni? Tali 15 pound tak silap. 15 ke 20? Aku dah tak ingat. 15. 20. Jadi tila. Guys, aku kena besar sangat ni. Kena ekor dia. Pada kuda. Bapa besar ni. Dah boleh jik ke apa ni? Macam mana aku nak?
Besar guys. Besar, gigi dia bahaya ni. Oh, dia ada kat sini. Kena kat ekor. Patut macam apa dia bagi. Besarnya. Macam mana nak pegang agak sauk. Padu. Ya Allah. Okay guys, aku nak settle ikan dulu. Nanti kalau dia dah mati nanti baru aku ambil gambar. Macam mana aku letak ni. Sebab dia ni pun kuat juga ni. Okay, kita try lagi guys. Hujan mula datang. Sini dalam. Tapi ada dia tu, ikan lain tak ada. Ada ikan kecil ada lah. Ikan lain takut kan dia. Sebab dia ni memang memburu ikan. Hujan dah sampai. Aku turun bawah sikit. Sebab kat luar kalau angin kuat memang dris terlalu laju. Susah main sebab angin tengah ada ni, tengah kuat ni kan. Try main kat sini. Nak tumpang tong abang ah? Nak tumpang tong abang? Ikan saya besar sangat, tak kuat. Oh. Boleh. Tong abang, asyik tong abang besar. Kuat ikan saya ni. Ada mancing ambil. Dia buat, dia ada dia punya acuan dia ni. Dia ada. Sini. Lama. Mana guys? Alah, kapur kecil yang bertelur lah tu. Tu tak berat. Cuba kat sini pula. Testing. Cuba. Kita mencuba lagi. Tekau spot lain. Tapi rasa dia punya elok lagi. Fish on. Kena guys. Oh, ni sekut ni. Sekut. Nak. Alhamdulillah. Sangkut tu. Kenapa tak gulung terus? Alhamdulillah. Ikan yang kedua pagi ni. Fish on. Ya. Dah lama tak pun anak jenah. Kecil berat 30. Oh, gelama. Abang nak gelama tak? Nak? Lama saiz. Berat 30 saya pakai. Seorang lagi. Oi. Oh, banyak gelama sini ni. Sini banyak gelama ni. Banyak gelama sini. Besar-besar pula tu. Oh, gelama jambu. Bagi jig tu turun dasar abang. Bagi jig tu jatuh ke bawah dasar. Ada lagi. Tak kena. Ada lagi. Banyak gelama. Oh.
Ni glamour sedap ni, glamour isi sedap. Lama. Oh, bukan. Buat isi dia. Kenapa? Nak kot. Sekut. Mungkin sekut. Oh, kerapu. Alhamdulillah. Kerapu guys. Kerapu. Buat isi kerapu. Update. Sekarang dah pukul 11.30. Aku lindung belakang pulau sebab kalau buat tak boleh main, angin terlalu kuat. Tadi ada dapat lah kerapu selipar, tak rakap kecil sangat. Dah lepas balik dah pun. Try lah main kat sini kan, tahu ada jangan nak tanda besar-besar tapak tangan ke. Layan je lah guys. Tak ada langsung strike kan. Cuba je lah kat belakang ni. Tadi aku nampak ada sekumpulan ikan dekat situ. Dia tak ada lah. Mungkin dia dengar bunyi enjin, dia takut. Aku tak on kamera sangat sebab susah, ikan tengah susah kat sini. Tadi dah spot sana, dah sedap lah, glamour dah banyak. Tapi angin besar angin. So guys, teruskan menonton. Terima kasih yang menonton sampai tahap ni. Dah hampir pukul 12. Tapi itulah, tak ada makan apa sebab main kat belakang pulau ni je yang boleh. Pergi keluar tengok putih-putih tu, dia punya drift kan, sampai 2 knot, laju sangat. Tak boleh nak mancing lah, senang cerita. Susah nak main jig. Kalau main bottom mungkin boleh lah, cempak sahur kan. Cuma melantun-lantun lah kan. Jadi aku rasa dah nak naik lah ni. Nak ajak abang tu naik. Dia nak naik ke tak tahu lah. Dah pukul 12 kan. Hari ni puasa. Letih badan-badan ni. Kalau 2 kali turun deret jadi penat lah badan. Tadi ada ikan kat situ tapi kecil kot. Dah lah kot. Aku punya barang banyak dah habis. Sebab apa, sangkut tadi. Sangkut putus. Jig tak payah cakap lah, banyak. Berbiji-biji jig. Air lawa tapi angin pula kuat. Tak apalah, semalam dah bagi kerjasama yang baik angin dengan air kan. Hari ni tak dapat, tak apalah. Tapi dah ada ikan dah. Syukur alhamdulillah dah rezeki dah itu. Sekejap bang. Alhamdulillah dah sampai. Jadi macam biasa lah, kita update hasil lah hari ni. Tak berapa sangat, tapi ada satu ikan. Aku ingat dah boleh jig tu ikan tu. Jadi aku timbang. Yang ni gelama kerapu, ada tanda jenak seko. Tu je lah. Yang ni tu ada besar seko. Jadi kita timbang je. Kita timbang sekejap. Wah, gila berat je. Bismillah. Gila boleh max ni. $17.2. 7 kilo. Tak sampai dah bedi. 7.7 kilo. Okay guys, 7.75. So rekod peribadi lah. Sebelum ni aku punya rekod apa 6 kilo 5.1. 5.6. Kerapu baru naik tu 5.6. Yang ni dah naik 7.7. Rekod terbaru, rekod peribadi
Petenok ni berapa kuat ikan ni. Jadi terima kasih yang menonton dan jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum, bye bye. Terima kasih.